Satu hari Rasulullah yak cerita kepada Sayyidina Fatimah, wahai Fatimah, mung ni ketua wanita di dalam syurga, tetapi ada seorang perempuan akan masuk syurga lebih dahulu daripadamu. Sekalipun mu ketua, tetapi ada seorang perempuan akan masuk syurga lebih awal daripadamu. Maka Sayyidina Fatimah pun terasa tercabar. Maka nak tanyalah, apakah amalan perempuan tu sehingga ke dia boleh mendahului Sayyidina Fatimah. Maka Rasulullah kata, kalau kamu nak tahu, nak kenal dia, dia berada di hujung kampung, maka nak tahu amalan dia, mugilah mu boleh tengok lagu mana amalan dia. Maka Sayyidina Fatimah pun gilah cari nama sekian bin sekian, ketemu. Betul, ada seorang perempuan. Maka Sayyidina Fatimah beri salam, jawablah salam. Dengar suara seorang perempuan jawab salam. Sayyidina Fatimah kata, ambo ni Fatimah bintu Rasulillah. Ambo ni anak Nabi Sayyidina Fatimah, nak mari berjumpa denganmu. Boleh kodok saya masuk? Katanya perempuan tu kata minta maaf. Bapa minta maafnya? Suami ambo ni hijau lah ni. Maka kalau dia kelik pun petang tu, maka ambo tak ada izin nak memasukkan siapa-siapa dia pun dalam rumah. Lepas lagu mana? Katanya perempuan tu, mari esok mari esok saya beritahu suami saya kalau Sayyidina Fatimah mari. Tak apalah, saya mari esok. Keliklah Sayyidina Fatimah. Esok ke dia mari pula bawa anak dia Sayyidina Hasan, kecil Sayyidina Hasan. Berkali ada kerja ke apa dia, Sayyidina Ali ada kerja, maka Sayyidina Fatimah bawa Sayyidina Hasan. Waktu temai dia pergi. Apabila pergi beri salam kepada perempuan tu beri salam, jawab, dia kata siapa dia tu? Sayyidina Fatimah ni nak masuk. Dia kata mari berapa orang? Mari 2 orang dengan Sayyidina Hasan. Tak boleh masuk. Bapa tak boleh masuk pula. Ambo minta izin mari, kata nak mari seorang. Kata nak mari seorang, jadi bapa bawa 2 orang. Anak ambo kecil lagi, tak ada orang cara tu. Ambo bawa lah kata. Katanya perempuan tu minta maaf, tak boleh masuk. Sudah. Pak lagu mana esok ambo minta izin 2-2 lah mana. Tak apa, pergi pula. Maka esok ke kali ketiga jumpa, barulah boleh masuk dalam rumah tu. Apabila dia masuk dalam rumah tu, dia nampak pelik perempuan tu. Pertama pakai baju tak kacing lah mana, tak teruruh lah pakai, tak apa nak kemah lah mana. Kalau kita agak Malaysia agak kembang gantung, kembang gantung, pakai kembang gantung gini. Kedua, tangan dia ada air, segelas air, patu hotel. Katanya Sayyidina Fatimah lepas pada buah-buah tanya khabar ke apa, maka Sayyidina Fatimah duduk perhati orang ni pelik dia pakaian dia, tak serupa dengan orang biasa kata. Maka Sayyidina Fatimah royak ceritalah, kata, dia kata, wahai perempuan, hamba nak tanyalah, bapa dia mau pakai baju lagu ni kata. Tak ada kau baju-baju hok molek lagi kau hok gapo dia, bapa pakai baju lagu ni. Kalau kita kembang gantung lagu ni tak ada kau baju-baju hok comel-comel. Katanya perempuan tu kata, gini wahai Fatimah, tok laki hamba ni dia kerja berat. Pagi dia kerja, petang dia kelik. Maka mula-mula hamba sambut dia, hamba mudah kata. Mudah lagu mana kata? Kalau dia nak gapo-gapo dengan hamba, pakai mudah, tarik kain, pakai selalu. Tak payah lambat-lambat. Lepas tu apa dia mau bawa air ni? Dia kerja berat, dia nak air. Orang tak tanya, tok lelaki kalau kelik kerja tak usah tanya dia daga ke apa? Makan ke tak tanya, tugas kita dak bawa air. Dia nak makan, dia nak minum, dia tak si minum suku pasar, tapi hamba jalan ke tugas tu, hamba bawa. Lepas tu hotel ni apa dia? Hotel ni hamba royak selalu, kalau hamba tak khidmat, tak comel, pergi pukul hamba. Hotel hamba. Tu amalan dia. Maka Sayyidina Fatimah kata, padalah amalan mustahil ni. Ayah hamba royak semalam kata, mu akan masuk syurga lebih dulu daripada hamba. Maka Sayyidina Fatimah kata, besok orang Tino ni kata, hormat sungguh kepada tok laki dia. Padalah dia boleh masuk dengan amalan ni dah hamba rasa. Maka keliklah Sayyidina Fatimah jumpa dengan ayah dia.
Maka katanya Rasulullah, "Wana Sayyidina Fatimah, jumpa dak dengan perempuan tu?" "Ya, jumpa." "Pas lagu mana?" "Oh, tak boleh lawanlah amalan dia ayah gini. Sebenarnya katanya ayah dia, mung sebenarnya hok mula-mula masuk syurga. Mung nak masuk syurga bukan jalan kaki, naik kenderaan. Maka hok jo pegang tali kengnya adalah perempuan saat ni. Maka mu hok mula-mulanya masuk, tetapi apabila dia pegang tali keng, dia dulu telakah. Mung kaya duk depan. Maka dia jo tarik kuda mu kenderaan mu, maka dia telakah. Mu hok masuknya sebenar hok mula-mula, tapi mung dia jo pegang tali keng, nampak dia masuk dulu mula-mula.